charge EV tapi takut kabel panas? Jom tengok 3 safety features yang ada pada E2. RCD akan check imbalance dalam live dan neutral currents dan putuskan circuit kalau ada fault. E2 ada 6mA RCD Type A+. Plus meaning ada extra protection against smooth residual current DC, yang mana Type A takkan dapat distinguish. 6mA pula adalah general limit untuk EV charger di mana Type A tidak akan dapat detect kalau melebihi 6mA. Rumah single phase, buka aircon 2-3 biji walaupun tengah charging EV? Takut MCB trip? Jangan risau, our E2 boleh manage through load balancing. Ia akan auto-reduce charger punya power draw dynamically mengikut kegunaan rumah supaya seimbang, mengurangkan risiko electrical fire by circuit yang overloaded. Hujan ribut masa charge tak perlu risau sebab E2 ada surge protection device. Kalau ada voltage spike, SPD akan redirect lebihan voltage ke ground untuk elakkan sensitive electrical components rosak semasa power input. Kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang E2 safety features, klik di link bawah.